Saya tahu bukan semuanya datang daripada latar belakang undang-undang. Tapi apa gunanya ada pegawai undang-undang di kiri kanan awak? Menteri Besar Selangor telah membuat satu kenyataan semalam. Saya perlu merujuk kepada kenyataan Menteri Besar tersebut dan berharap apa yang ditegur di sini diambil dengan hati yang besar dan diambil untuk difahami apakah masalah kenyataan beliau. Pertama sekali, beliau telah mengeluarkan kenyataan 3 muka surat yang relevannya dengan ringkas. Menteri Besar telah mengatakan bahawa kejadian di Rawang semalam telah mencetuskan kegusaran dan kerisauan dalam kalangan rakyat. Salah. Apa yang berlaku di Rawang pada hari itu tidak mencetuskan kegusaran dan kerisauan dalam kalangan rakyat. Yang menimbulkan kegusaran dan kerisauan adalah naratif salah kerajaan. Kedua, beliau kemudian menambah, ini perlu ditangani segera untuk mengelakkan sebarang insiden yang akan menggugat keharmonian negeri atas faktor kaum dan agama. Cara untuk mengelak penggugatan keharmonian adalah kerajaan wajib keluarkan naratif yang betul. Kerajaan wajib mengambil langkah yang betul di bawah perlembagaan dan undang-undang seperti yang disarankan oleh Garah sejak 31 Januari. Kemudian beliau menambah yang ketiganya, terdapat 2 isu utama melibatkan rumah ibadah yang tidak sah. Pertama sekali, dalam isu ketiga ini saya perlu tekankan penggunaan frasa rumah ibadah oleh